Yes, Assalamualaikum geng. Kali ini Eric dan Enforce membuat kejutan geng. Baru saja dilancarkan yang ni. Eric 400 GS geng. Sempena makan malam di Felong Lake bersama Syarikat Jinglang, pengeluar jenama Eric dan Enforce. Yang ni geng, difahamkan bakal masuk ke pasaran Malaysia pada 2026. So, PS kongsikan sedikit dia punya spesifikasi dia. Enjin 4 stroke single cylinder, water cooled, displacement 369cc dengan kuasa 25 kW pada 7,500 RPM dan 38 Nm of torque pada 5,500 RPM. Dari segi ciri-ciri lain, kalau korang tengok windshield, boleh laras. Dan korang rasa macam mana ni geng? On tak on? Kau tengok ni, dia punya look dia. Jahat ni, jahat.